Mengapa macam tak baik kongsiam semuanya ni? Mak aku tak dapat pinjam duit lah, Ramli. Bagaimana nak hantar belanja ni sekarang? Tinggal 2 hari sekejap. Sudin, kau boleh panggil Zaitun tak? Boleh. Aku panggil Zaitun, ha? Iyalah. Dengar sini. Sekarang semua orang mari ikut saya. Tapi makcik tinggal di rumah, ya? Ada apa, Bang Sudin? Tun. Allah. Ramli, kau tolong cakap kalau aku dah lupa apa aku nak cakap ni. Zaitun sayang dekat Abang Sudin tak? Zaitun nak kahwin dengan Abang Sudin tak? Zaitun suka Abang Sudin bunuh diri tak? Kalau begitu, Zaitun balik sekarang. Zaitun pergi ambil cincin belian Mak Zaitun bawa kemari. Nak buat apa? Kita nak gantikan dengan yang palsu. Cincin belian yang betul kita gadaikan. Uangnya kita boleh buat antar belanja Zaitun kahwin dengan Sudin. Atom setuju. Atom pergi ambil, ya? Jangan lupa tebus balik, tau? Oh, mesti, Tun. Cincin Mak pakai tidur. Matilah kita, Ramli. Ramli, bagaimana kita ni sekarang, Ramli? Tun terpaksa kena ambil juga. Kalau tidak... Baiklah.
Astagfirullahaladzim. Terperanjat aku Tuanku. Semangat. Mak tuh tidur pun pakai cincin belian. Kalau pencuri masuk potong jari mak, baru mak tahu. Siapa yang susah? Kita juga yang susah kan? Iya tak iya juga kata kau, Tom. Ambil, simpan. Bagus, Tuan, bagus. Besok kita cari yang palsu. Ini dia. Alah, salah. Dia sama. Jantung pakai yang palsu ya. Berapa harganya? 1.20. 1.20. Ambil berkat. Tolong 20 sen. Mari kita ke pajak gadai. Bawa tak ya? 3.000. Baiklah. Sanchez. Kalau aku pakai semalam tak hilang, Ton. Kau suruh buka pula. Kenapa, Mak? Cincin berlian aku yang sebentuk itu sudah tak ada lah, Ton. Kenapa Mak tak tanya itu pakai? Nah, ini dia, Mak. Alah, sayang. Aku pikir kau sudah hilang. Alah, sayang. Nasib aku baik dapat cincin aku balik. Alah, berkat-berkat pusaka laki aku dapat balik. Senangnya hati aku. Ini bukan cincin palsu, Ton. Nah, kalau masuk pajak kurang-kurang Cina mau 3.000 dia berani, Ton. Nah, ini kan untuk apa? Nak menolong adik kau belakang hari kalau dia nak pergi sekolah. Apa? Kau kalau sudah kawin nanti, Ton, kau dibawa laki kau. Siapa nak tolong aku lagi kalau bukan barang-barang yang ada ini, Ton. Nah. Cik Noma. Terangkanlah, Mbak Lukas. Iyalah supaya Mak Zaitun boleh selesaikan. Jangan malu-malu. Sekarang janji dah ditunaikan. Uang belanja dah diantar. Tentang sandingnya bila pula? Bila si Ajis dengan sapi anak disandingkan? Mereka bersanding 1 hari bulan depan. Kalau begitu kita samakan kan bagus. Bagus juga. Jadi 1 kali kerja. Iyalah. Payah. Itulah. Tak buang masa. Kerjanya ringkas. Terus Cik Awan nanti kalau balik tolonglah bilangkan sama si Cik Biba di sebelah itu supaya jangan lupa dia datang ya. InsyaAllah. Tolong Mak sini ya. Nanti. Pakcik, apa khabar Pakcik? Khabar baik. Pakcik nak ke mana ni? Nak beli barang-barang buat hadiah dia orang kahwin. Oh. Apa kau tak dapat jemputan Haji dengan Sudin nak kahwin hari ni? dapat. Oh, Pakcik nak ke sana lah ni? Tak apalah Pakcik pergi dulu. Saya nak pergi sini saja. Baiklah. Nanti malam kita jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, jalan. Jumpa malam ni Pakcik ya. Baik.
Cik menangis? Kakak suruh tunggu sini tapi dia tak datang pun. Ada kakaknya? Kecil? Besar. Dah makan belum? Oh, jangan nangis. Mari kita makan ya. Cik ni namanya siapa? Nama Bibah. Kakak? Nama Rokia. Encik, yang ni adik saya. Yang inilah kakak saya Rokia. Silakan duduk, Cik Rokia. Terima kasih. Cik Rokia nak makan apa-apa? Tak apalah, terima kasih. Mana boleh, mesti makan. Okey, beefsteak satu. Bistek ini sedap kakak. Cik Rokia ini cuma 2 orang saja ke adik-beradik? Tidak, adik-beradik saya banyak, 11 orang semua. Iya ke? Ramainya. Silakan Cik Rokia. Abang ni tak makan? Saya tak apa. Kalau abang tak makan, saya pun tak mau makan. Baiklah. Okey, beefsteak lagi satu Itu kan adik-beradik saya datang. Kenapa bang, demam? Tidak. Sudah semua? Sudah. Sekarang mari kita pulang. Kasih terima kasih sama abang. Terima kasih 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 abang. 38 ringgit abang. Okey. Hutang boleh tak? Alamak, mati aku. Selamat bersanding pengantin baru di atas pelamin duduk bersatu, suami istri yang amat fardu, rukun mufakat hingga beranak cucu. Cantik sungguh muda Johari, kedua pengantin. Saya bukan hantu, Cik Norma. Saya Ramli, sumpah saya Ramli. Kenapa jadi begini? Jangan marah, Kenapa jadi begini, Cik Ramli? Saya kena tipu dengan perempuan, Cik Norma. Dia orang cekik sampai 38 ringgit. Saya tak cukup duit. Sekali Cina restoran tu rampas luar saya dan baju saya, Cik Norma. Jangan marah, Nah, pakai ni. Buka baju tu. Macam roti kirai dia. Itulah Cik Ramli. Yang dekat-dekat tak mahu nak cari yang jauh. Yang dekat tu siapa? Cik Norma kah? Iyalah. Siapa lagi? Astagfirullahalazim. Kenapa tak cakap tadi dulu, Cik Norma? Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin.